Okey, hai semua. Okey, hari ni kita orang nak pergi open house raya. Memandangkan sekarang ni masih lagi dalam bulan Syawal, masih lagi mood raya. Masa ni kita orang gerak daripada rumah lebih kurang tengah hari lah. Plannya nak ke driving school dulu, ambil Muiz. Kita orang keluar bertiga ni dari rumah dengan Faris ke driving school, ambil Muiz sebab Muiz hari ni ada kelas memandu, belajar memandu, ambil lesen kereta. Jadi kita pergi ke driving school untuk ambil Muiz dulu. Lepas tu nanti baru pergi ke open house rumah kawan kerja Abah. Aduh, tengah-tengah hari jam. Okey, sekarang ni masih lagi tak habis rayanya, masih dalam bulan Syawal. Jadi selagi tak habis bulan Syawal ni, setiap hujung minggu Sabtu Ahad memang macam ni lah jalan jam. Sebab orang semua pergi beraya. Okey, dah sampai driving school. Ini cafeteria dekat driving school tu. Kita orang makan tengah hari dululah sebab masing-masing tak makan tengah hari lagi. Tu Muiz pun baru lepas habis satu sesi, ada lagi satu sesi. Makan dulu. Sikit-sikit dah lah. Ini Faris dah lulus dah lesen. Muiz sedang belajar lesen. Abah dah lama ada lesen. Kita dekat driving school, tengok tu berita tempat belajar ambil lesen ya. Okey, lepas habis makan tadi, Muiz masuk ke Lita semula untuk sesi yang terakhir bagi hari ni. Kita orang semua pergi tunggu kat dalam office ni. Tengok kan ada ramai budak-budak ambil lesen tu. Dia orang beratur ramai-ramai tu sebab dia orang nak thumbprint. Dia orang dah habis dah sesi belajar memandu dia orang thumbprint baru boleh balik. Tapi rasanya ramai-ramai tu budak yang belajar ambil lesen motor. Inilah Muiz nak datang thumbprint. Sementara menunggu Muiz selesai urusannya, Abah dan Faris pergi isap rokok. Isap rokok kena keluar keluar pagar. Jangan suka-suka hati isap rokok di kawasan awam. Okey, dah settle semua, Muiz pun dah selesai. Okey, kita orang semua on the way ke Kota Damansara untuk pergi rumah kawan Abah open house. Sebelum tu nampak pula ada orang jual talam gedik, kuih talam gedik Kak T namanya. Memang dah biasa makan, memang sedap kuih talam ni. Kita singgah beli dulu talam gedik. Okey, dah beli talam gedik, kita masuk highway lah terus ke Kota Damansara. Sekejap je dah sampai sebab talam gedik tadi dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh ke Kota Damansara ni tak jauh mana pun. Okey, ni dah sampai ke kawasan Kota Damansara dekat area section 8, section 7, section 6, 7, 8 lah. Okey, kita orang nak pergi rumah kawan Abah, rasanya dekat section 7 kot untuk open house. Ni Farid sini lah ni. Ni section 7 Kota Damansara. Section 6. Section 7. Okey, dah sampai. Lepas dah parking semua, jomlah kita pergi makan. Open house yang pertama hari ni. Hari ni ada 2 open house. Satu siang, satu malam. Kita pergi yang ni dulu. Nanti dah selesai sini kita balik. Kita rehat, lepas maghrib malam kita pergi satu lagi. Yang satu lagi tu jauh sikit, dekat area Taman Medan, Petaling Jaya di Kota Damansara. Sate weh. Faris. Ambil apa makan. Ada kawan kerja Abah baru sampai satu family. Wah, mereka temanya merah ya.
Level dia lain. Tapi besok kita share dia ada ni. Tak berhenti lagi Faris dengan Muiz ni. Muiz tak habis-habis mengulang satu je. Kalau orang itu belakang tu kita nampak orang dia Depend kat mana? Semua part original. Pak kita besar. Yang tak ada. Okey, akhirnya selesai makan semua, dah kenyang. Terima kasih ya kepada tuan rumah kerana menjemput kami. Masanya untuk kita beransur balik. Kita baliklah. Balik ni Abah bagi Faris bawa. Faris baru dapat lesen 2 hari je. Baru 2 hari je lulus test JPJ. Baru dapat lesen. Kita ni first time lah bagi dia try bawa kereta. Memang risau tapi yelah suruh dia hati-hati kan. Lepas tu jalan jam pula. Tengok kereta banyak. Bawa perlahan-lahan je lah. Dia bawa dari Kota Damansara sampai ke rumah. Alhamdulillah okey, semuanya lancar. Nak berhenti mana? Dah sampai kawasan rumah, Abah suruh Faris berhenti tepi. Faris keluar, Abah take over untuk masuk parking. Abah macam tak berapa yakin lagi dia nak suruh Faris bawa kereta masuk parking lah, sebab nak kena masuk mengundur macam ni kan. Faris pun kata dia tak berapa cekap. Okey, dah rehat semua. Lepas maghrib, kita orang keluar semula nak pergi open house lagi satu. Muiz tak ikut sebab dia dah keletihan. Dia dari pagi ada dekat sekolah memandu tu, ada kelas pelajar pandu. Dia dah penat, dia dah tidur dah pun. Kita orang pergi bertiga je lah. Kali ni jauh sikit dekat area Taman Medan. Tapi open house ni bukan dekat rumah. Dekat kedai makan. Dia macam food court macam tu. Sebab kawan Abah yang seorang ni, dia memang ada kedai makan. Jadi dia buat dekat kedai makan dia lah. Open house ni mungkin agak besar sikit meriah kerana combine. Kawan Abah tu dia combine dengan dia punya kelab motosikal. Macam join lah dia dan kelab dia sekali buat open house. Jadi mesti ramai macam kan. Biasa kat sini duduk rumah flat, parking berdouble, nak keluar kena tolak kereta. Kalau tengok kereta tu atas tu lele-lele toping dia. Toping apa? Okey, akhirnya selepas menempuh sedikit jam, dah sampai. Inilah kawasan open house-nya, kawasan food court ni. Okey, tengok ramai kan. Meriah. Ramai orang kerana macam yang tadi saya kata, dia join family dia dengan kelab motor dia. Ni semua tengok, geng-geng motor tu tengok bersusun je motornya. Kelab motor skuter, kata Abah. Kat sini dia food court lah, Medan Selera dia, tapi kedai yang lain semua tutup. Kedai dia je buka sebab kedai dia buat open house kan. Jadi semua kursi dan meja dekat Medan Selera ni kita orang boleh duduk lah. Masa ni ramai betul orang tengok. Tapi Alhamdulillah makanan banyak dan cukup rasanya untuk semua. Kat sini ada nasi impit tapi makan dengan serunding ikan. Tengok ni. Abah suruh try sebab Abah kata kawan Abah ni pernah buat dulu masa zaman makan kat tempat kerja. Sedap nasi impit dengan serunding ikan. Okey, kita pun ambil nak try lah kan. Ini salah seorang kawan tempat kerja yang ada kat situ. Ni ada playground kat tempat ni. Yang bawa anak kecil senanglah letak kat sini biar budak-budak ni main.
Okey, inilah kawan Abah yang kerja sama tempat dengan Abah tu, dan inilah yang buat open house-nya yang combine dengan kelab motor tu. Dan juga ada cabutan bertuah juga. Siapa yang bertuah dapatlah kan. Okey, akhirnya perut pun dah kenyang, dah selesai semua. Masanya untuk balik. Kena jalan kaki sikit lah sebab kita orang tak dapat parking dekat. Kena parking jauh sikit. Okey, dah selesai. Masuk kereta, jalan balik. Masih jam lagi highway, jalan raya masih jam. Walaupun masa ni dah pukul 10 lebih, dekat pukul 11 malam dah. Masih lagi jam. Yelah, korang pun semua keluar kan, beraya, open house. Ada juga yang kenduri, ada juga yang keluar jalan-jalan. Macam-macam lah. Sebab hujung minggu kan. Ni malam minggu ni, hari Sabtu. Okey lah, jom kita balik, rehat dan tidur. Besok hari Ahad ada satu rumah lagi open house. Rumah kawan kerja Abah juga. Macam biasalah, nak keluar dari parking kena tolak kereta, nak masuk parking pun kena tolak kereta. Kereta yang double park. Okey, pendekkan cerita, dah tiba hari esoknya. Masa ni selepas Zohor lah, tengah hari, kita nak pergi open house satu lagi rumah, tapi kali ni jauh sikit lah, dekat kawasan Rawang. Hari ni terpaksa angkut budak kecil ni. Ini budak yang ngasuh, yang dijaga. Budak ngasuh lah. Hari ni ada jaga dia seorang je, madangkan dia seorang je, bolehlah bawa kan. Kita bawa lah dia pergi open house. Dia pun diam je, tak banyak cerita. Sebelum tu singgah dekat stesen MRT, ambil Muiz. Muiz pagi tadi keluar dengan kawan dia pergi event kereta. Dia balik naik MRT, tunggu kat sini. Kita orang ambil dia dekat stesen MRT Damansara Damai ni. Terus bawa pergi open house kat rumah kawan Abah. Di Rawang. Tambah. Sadar jalan. Nak tambah lagi. Mak kata naik highway lu. Tambahlah dalam ni lagi tu. Nak tambah kat Rawang ke? RM12. Dia bukan rolak party ref je ni. Dia tarik tu. Dia tarik. Okey, dah sampai dekat kawasan rumah kawan Abah di Rawang. Dia buat open house ni awal, mula daripada pukul 10-11 pagi. Masa tu kita orang datang ni dah lepas Zohor, dah lebih kurang pukul 3. Jadi macam dah tak ramai orang lah kan. So okey lah kan, senang sikit. Jadi kita orang datang petang sebab nak tunggu Muiz tadi. Nak tunggu Muiz balik, nak ambil dia, baru nak pergi. Dah settle parking, jom kita pergi makan. Menu kat sini nasi minyak, ayam masak merah, ayam rendang ada, ketupat, lemang, nasi impit. Lepas tu ada laksa utara. Sedap-sedap semuanya. Kenyang. Oh, ini tak boleh. Dan 3 kali lah. 3 lah. So, juga enggak. Tak apa. Mantap. Lepas selesai makan tu, sementara nunggu nak balik, Abah borak-borak dengan kawan dia. Kita lihat pemandangan sekeliling. Rumah dia ni sebelah dengan Taman Tasik je. Taman Tasik apa, entahlah, lupa pula nak tengok nama Taman Tasiknya. Tapi betul-betul sebelah. Rumah dia sebelah sini, jalan besar tu. Taman Tasik sebelah sana, nampak tu. Ada tasik kat situ. Okey, selepas bersalam-salaman, jom balik.
Sebelum masuk highway, kita orang lalu ikut Rawang Bypass. Nampak tu? Yang jalan tinggi tu, Rawang Bypass. Jalan ni memang betul-betul tinggi. Tinggi sangat. Tinggi nak naik daripada hari tu lagi, tapi masih belum berkesempatan. Okey, dah sampai rumah. Hari pun dah petang, jomlah kita naik rumah dan berehat. Esok dah mula kerja masing-masing. Okey, itu je untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya. Akhir sekali, sudilah untuk belanja satu like dan subscribe. Terima kasih. Bye.